Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya on the way ke Batu Pahat, Johor untuk buat pemasangan antena parabolik dengan modem wifi lah. So untuk pemasangan hari ni, kalau diikutkan rumah ni dia dah pernah guna modem wifi tapi dia dah terminate, so nak pasang yang jenis yang lain pula. Pemasangan hari ni kita akan gunakan antena daripada hyperbolic jenis yang macam ni. So untuk pemasangan hari ni tuan rumah ni dia nak pasang dengan modem wifi bersertakan sekali dengan antena lah. So antena yang kita akan pakai untuk antena hyperbolic. Kawasan rumah tuan rumah ni dia ada je rangkaian 5G, tak ada masalah sangat. So 5G dia ni nanti kita akan dapatkan signal lebih stabil lagi lah dengan kita buat pemasangan untuk antena ni. Untuk antena parabolik ni saya dah siap buat pemasangan. So saya dah sambungkan dengan dia punya kabel daripada antena parabolik. So kalau kita tengok dekat sini, speed tak ada masalah lah. Boleh capai lebih kurang lebih daripada hampir kepada 400 Mbps. Sebab untuk tower daripada rumah sini ke kawasan lebih kurang dalam 1 kilo macam tu. So tak ada masalah, memang dapat kepada internet yang laju lah untuk kawasan sini. So manakala upload ni dia agak slow sikit, mungkin ada halangan-halangan yang berlaku. So untuk download dah tak ada masalah lah. Kalau ikutkan sebelum ni tuan rumah ni dia pakai Maxis yang wifi yang lebih mahal lah untuk bulanan. So tuan rumah dia nak tukar kepada rangkaian yang lebih jimat lah. Untuk antena tu tadi saya dah setting tune sikit bagi dapat yang baik, dan kemudian kita sambung kepada router lah. Sebab tuan rumah dia dah standby router apa semua. So untuk upload dah tak ada masalah. Kalau kita tengok sekarang ni, kita dah dapat balik upload yang cantik lah. Antena ni kalau kata tower dekat tu upload slow tu, kita kena adjust sikit, tengok yang mana yang tak kena. So bila kita sambung dengan router apa semua, so untuk signal apa semua, speed masih sama, tak ada masalah. Boleh dapat kepada hampir kepada 400 Mbps juga. So untuk download semua dah selesai lah untuk pemasangan kita hari ni. Upload pun dah okey, pemasangan kita pun dah selesai dah. So dah tak ada apa-apa lagi masalah. Tuan rumah dah boleh kita bagi test sekejap lagi untuk dia test semua rangkaian device yang dia ada untuk dia connection wifi dekat yang kita dah buat pemasangan nanti. Alright. Modem wifi tuan rumah ni adalah telco daripada Maxis. So Maxis dia dalam 100 lebih. Dia ambil sekali dengan modem, so dah terminate. So tukar kepada modem G10IQ dan kita akan sambung kepada parabolik. So dah selesai lah untuk tugasan kita hari ni. Kalau tengok dalam keadaan sekarang ni, cuaca pun dekat luar, lepas kita dah buat pemasangan pun hujan lebat. So dalam hujan lebat pun dalam kategori yang boleh dapat speed yang tinggi lah, tak ada apa-apa gangguan. Okay, so sampai dekat sini sajalah untuk video saya hari ni. Yang mana yang nak mencari saya tu boleh pergi dekat saya punya ruangan description dan saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak, dan follow juga saya punya Facebook dan TikTok saya. So kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.